Saya bukannya 2-3 kali tau macam ni. Nak enjoy, saya tengah nak happy-happy dengan member saya, nak happy-happy dengan Amma, dengan Oda. Maksudnya bukan kita orang happy benda teruk pun. Kita orang pergi makan, kita orang pergi main go-kart, kita orang nak buat live sekali. Kadang-kadang sebelum saya nak ni, mak saya chat saya, ibu saya chat saya, hantar mesej, dia screenshot, ada orang DM kat dia mengadu pasal saya. Salam Kak Ina, kalau boleh tegurlah Hadi tu, jaga ikhtilat, jangan biarkan dia lalai, jangan teruk sangat, lama-lama tak best tengok dia. Kadang orang chat mak saya macam seolah-olah mak saya ni tak pandai jaga saya, macam seolah-olah saya dah teruk sangat. Saya tak suka tengok mak saya sedih dengan perangai saya. Tak suka tengok dia mengadu dengan saya, cakap orang bercerita pasal Senyumku melepaskan kau pergi. Engkau bukanlah sebuah kesalahan. Tak pernah aku menyesal mengenalmu. Tapi biarkanlah aku terbang bebas, mencari cinta sejati.